hasil daripada pembentangan dua undang-undang pindaan perlembagaan melibatkan usaha untuk menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri ke 10 tahun. Seperti yang umum sedia maklum, pihak kerajaan mendapat 146 undi dan yang diperlukan adalah 148. Jemaah Menteri telah diberi sedikit taklimat daripada Ketua Whip merangkap Timbalan Perdana Menteri Dr. Amar Fadilah Haji Yusof mengenai status 8 ahli parlimen penyokong kerajaan yang tidak berada di dalam Dewan untuk mengundi. Di pihak Pakatan Harapan, kehadiran ahli-ahli parlimen adalah 100%. 8 ahli parlimen telah dinyatakan siapa mereka dan masa yang sama, Jemaah Menteri pada hari ini telah membuat keputusan bahawa undang-undang tersebut akan dibawa semula dalam sidang mesyuarat yang berikutnya sekitar bulan Jun. Kita berharap dan akan berusaha untuk memastikan ahli-ahli parlimen kerajaan memberi sokongan penuh, hadir dan mengundi untuk meluluskan pindaan perlembagaan yang sangat penting ini.